penjaga gol utama pasukan Sabah FA. Sementara di barisan simpanan untuk pasukan Kuala Lumpur, Nur Fazana Afrina binti Nuridan, Azahan Niza Basharuddin, Nurin Batrisya, Nur Jukalisha, Nur Nadia Roslan dan penjaga gol Nur Kristina Zulkafli. Sementara Sabah Liza Osman, Rosdiana Adlin Jerus, Henrita Justin, Juliana Parek, Siti Nur Faizah, Sebin An, Delaine Kiko dan Mailisa Tagris. Kesebelasan utama untuk pasukan Sabah yang akan menyerang dari kanan ke kiri, memakai jersey hijau, seluar ungu berstokin hijau striking, sementara Kuala Lumpur FA memakai jersey merah berbelang putih, seluar biru dan stokin merah akan menyerang dari kiri ke kanan di skrin anda. Jadi selamat datang pada yang sedang menyaksikan perlawanan ini secara langsung di salur sepak bola depan dari Aidil Hakim. Gerakan yang dilakukan di pintu gol pasukan KLFA, tapi ini sepakan penjuru Sebinan. Ada 5 pasukan Sabah dalam gol. Terus lihat, sudah saya katakan kualiti sepakan penjuru yang diambil oleh Sebinan. Terus menuju ke gawang gol. Gol yang pertama untuk pasukan Sabah. Lihat ulang tayang ini. Bola itu in swinger cuba ditepis oleh Nur Farah Shakira. Siti Nur Faizah. Cuba untuk mencari Adeline. Hampir dipotong tadi oleh Nuha. Ayuri Jasyah. Sebinan. Cantik kombinasi ini. Ayuri masuk ke dalam kotak penalti. Satu lambungan, crossing, gol kedua untuk pasukan Sabah. Mailisa Altagres Hatis. Gerakan ini pada mulanya nampak tak bahaya, tapi lihat kombinasi 3 pemain ini, Jasyah, Sebin dan larian dari belakang oleh Ayuri. Dan lihat Mailisa, tangkapan kurang kemas, berikan sepakan penjuru. Kali ini pendek untuk Henrita dari Sebinan, tapi ini lebih bahaya. Ada angle untuk Sebinan, lontaran lambungan ke dalam kotak penalti. Bagaimana sudah? Kalau tadi Nur Farah Shakira dia terselamat, tapi kali ini lambungan dari Sebinan ditanduk oleh Juliana Barek. Kurang kemas tadi Farah Shakira, dia membiarkan. Lihat, lambung ke dalam, tandukan dari Juliana, bukan Juliana, Delaine. Dibiarkan oleh Farah Shakira, bouncing. Jadi gol pertama untuk kapten pasukan Sabah. Gol pasukan Sabah FA dijalankan pemain nombor 20 Delaine Kiko Warilati. Usahan yang telah pun dibuat jaringan ketiga untuk pasukan Sabah dijaringkan oleh ketua pasukan KLFA.
Oh, Syah tak dapat. Kali ini Mailisa masuk dalam kotak penalti. Satu rempatan dari Mailisa. 4-0 Sabah mendahului. Gol kedua peribadi untuk pasukan untuk Mailisa ini. Ia juga menjaringkan gol. Lihat, sikit saja lambungan dari Ayuri. Bahaya antara dari Ayuri ini. Tapi kali ini Mailisa tak bagi can. Terus mengatur gerak, tapi mereka tak berjaya untuk bergerak lebih jauh. Kalau dapat perampas bola, 4-5 touch dia dah hilang semua dah. Jadi pemain-pemain Kuala Lumpur perlu lebih. Sayang kali ini bebas Juliana di hujung sana. Satu rebatan dari Juliana. Masuk. Kena tiang. Gol kedua pribadi dari Juliana Barik. Kita lihat ulang tayang ini. Lagi dari Ayuri. Terlepas. Lembatan ke sebelah kanan Nur Farah Syakira. Yang dah pun. Srina tepat kepada Steffi. Kawalan dada yang baik dari Mailisa. Sebin ada larian ke depan oleh Ayuri. Dilepaskan untuk Dian Akila. Masih Dian Akila berdepan dengan Nur Farah Wahida. Lepas. Masuk ke dalam. Bagaimana satu rebatan dari Mailisa. Larian yang baik dari Dian Akila. Dia lepas Mailisa. Putaran masuk ke kotak penalti Mailisa. Oh, terlepas. Ini Hendrita bagaimana? Ada angle dari Hendrita. Satu rebatan dari Hendrita Justin. Mengeluarkan pemain nombor 50 Asma Junaidi dan digantikan dengan pemain nombor 1 Nur Iza Asyikin Abraza. Mengeluarkan pemain nombor 12. Lihat KLFA ada serangan tiba-tiba. Ju Kalisha berdepan dengan Nur Iza Asyikin. Lepas dari Ju Kalisha. Satu rebatan dari Ju Kalisha. Dengan tidak semena-mena. Macam mana gol ini? Kita lihat semula. Walaupun ada 4 pemain yang cuba untuk menghalang, tapi rembatan padu dari Jukalisha. Gol sulung untuk pasukan. Lambungan ke depan dibiarkan saja oleh Steffi. Pastinya dia menyangkakan Jukalisha berada dalam kedudukan